Maggi tumis darat. Mula-mula kita masukkan Maggi macam masak Maggi kari biasa. Masukkan perenca. Kita boleh nampak kuah dia dah sebati So sekarang kita boleh masukkan santan. Masukkan santan pekat lebih kurang dalam 3 sudu lah. Bau dia memang padu. And then kita tutup api terus. Kita ketepikan dulu. Sekarang kita nak tumis darat untuk buat Maggi kari berlemak kita ni. Kita gunakan bawang merah, bawang putih, serai dan juga sedikit cili padi lah. Bau dia memang mengancam Masa tumis pun kita dah boleh tahu dah hasil dia macam mana nanti. Kita boleh nampak kuah dia lagi kau, lagi padu. Sekarang kita buat dia lebih lazat dengan kondimen seperti tahu, terung, kacang panjang. Jangan lupa limau kasturi sikit, cili merah, sedikit bawang goreng. Korang pernah try Maggi tumis darat? Kalau belum, wajib try. Sahur korang jadi lebih puas, lebih padu. Selamat bersahur, enjoy Maggi kari, puasnya tiada ganti. Ramadan